Bayangkan ini, lebuh raya panjang, merentasi beribu kilometer. Ini bukan ciptaan moden. Lebih 2,500 tahun lalu, Empire Parsi sudah membinanya. Ia dikenali sebagai Royal Road. Jalan ini menghubungkan bandar-bandar utama sejauh lebih 2,500 kilometer. Lebih mengejutkan, ia mempunyai sistem pos yang sangat efisien. Utusan boleh bergerak siang dan malam tanpa henti. Setiap beberapa jarak, terdapat stesen khas untuk menukar kuda. Ini membolehkan mesej sampai dengan sangat pantas untuk zamannya. Malah, sistem ini dianggap antara rangkaian komunikasi terpantas dunia purba. Bukan itu sahaja, jalan ini dibina untuk tahan lama dan memudahkan pergerakan tentera serta perdagangan. Ini bukan sekadar jalan biasa. Ini adalah infrastruktur berskala besar yang terancang. Dan yang paling menarik, konsep rangkaian jalan dan logistik ini masih digunakan hari ini. Fikirkan, kalau 2,500 tahun lalu mereka sudah ada sistem sehebat ini, sejauh mana sebenarnya keupayaan organisasi tamadun purba? Bayangkan ini, pembedahan otak tanpa teknologi moden. Ini bukan mustahil. Lebih 3,000 tahun lalu, tamadun purba sudah melakukannya. Prosedur ini dikenali sebagai trepanation. Tengkorak manusia ditebuk dengan alat khas. Bunyi menakutkan, tapi ini fakta sebenar. Lebih mengejutkan, banyak tengkorak yang ditemui menunjukkan tanda penyembuhan. Ini bermaksud pesakit bukan sahaja selamat, malah hidup selepas pembedahan. Prosedur ini dilakukan di pelbagai tempat, termasuk Amerika Selatan, Afrika dan Eropah purba. Tujuannya dipercayai untuk merawat kecederaan kepala atau mengurangkan tekanan dalam otak. Ini bukan rawatan rawak. Ia menunjukkan pemahaman asas tentang tubuh manusia. Dan yang paling menarik, teknik ini adalah antara bentuk pembedahan paling awal dalam sejarah. Fikirkan sejenak, bagaimana manusia purba berani melakukan pembedahan sehebat ini dan tanpa bius moden. Bagaimana mereka memastikan pesakit terus hidup? Bayangkan ini, masukkan shilling dan sesuatu keluar secara automatik. Ini bukan mesin moden. Lebih 2,000 tahun lalu, tamadun Yunani sudah menciptanya. Seorang jurutera bernama Hero of Alexandria mereka mesin ini. Fungsinya mudah. Apabila shilling dimasukkan, ia akan mengaktifkan mekanisme tersembunyi dan air suci akan keluar dalam jumlah tertentu. Lebih mengejutkan, sistem ini menggunakan prinsip berat dan tuas yang sangat tepat. Ia hanya akan berfungsi jika jumlah shilling mencukupi. Jika tidak, tiada apa yang keluar. Ini bermaksud mereka sudah memahami konsep otomasi asas. Sesuatu yang kita gunakan dalam mesin moden hari ini. Bukan itu sahaja, reka bentuk ini juga mengelakkan pembaziran dan memastikan kawalan penggunaan. Ini bukan sekadar alat, ini bukti pemikiran kejuruteraan yang maju. Fikirkan, kalau 2,000 tahun lalu, mereka sudah ada sistem otomatik seperti ini. Sejauh mana sebenarnya teknologi yang telah kita warisi dari tamadun purba? Bayangkan ini, bangunan moden boleh retak dalam beberapa dekad, tapi struktur Rom purba masih berdiri selepas lebih 2,000 tahun. Ini bukan kebetulan. Orang Rom mencipta konkrit khas yang luar biasa tahan lama. Ia diperbuat daripada campuran abu gunung berapi, kapur dan air laut. Lebih mengejutkan, apabila konkrit ini retak, ia boleh baiki sendiri. Air laut akan bertindak balas dengan bahan dalam konkrit, membentuk kristal yang mengisi semula rekahan. Ini menjadikannya semakin kuat dari masa ke masa, bukan semakin lemah. Inilah sebab banyak pelabuhan Rom purba masih kukuh hingga hari ini, walaupun terdedah kepada ombak laut selama berabad-abad. Ini bukan sekadar bahan binaan. Ini satu inovasi yang jauh mendahului zamannya. Dan yang paling menarik, saintis moden masih mengkaji formula ini untuk digunakan semula. Fikirkan sejenak, kalau 2,000 tahun lalu, mereka sudah cipta bahan sehebat ini, kenapa kita masih belum sepenuhnya menandinginya hari ini? Bayangkan ini, menentukan masa, tanpa jam moden, tapi tamadun Maya sudah melakukannya dengan sangat tepat. Lebih 1,000 tahun lalu, mereka mencipta sistem kalender yang kompleks. Salah satunya, Hub Calendar mempunyai 365 hari setahun. Sama seperti kalender moden hari ini. Lebih mengejutkan, mereka juga mempunyai sistem long count untuk mengira masa dalam tempoh yang sangat panjang. Digunakan untuk menjejaki sejarah dan peristiwa penting.
Semua ini dilakukan hanya melalui pemerhatian bintang dan pergerakan matahari. Tiada teleskop moden, tiada teknologi digital, namun ketepatannya sangat hampir dengan pengiraan saintifik hari ini. Ini bukan sekadar kalender, ini gabungan astronomi dan matematik yang maju. Dan yang paling menarik, mereka melakukannya secara konsisten selama berabad-abad. Fikirkan sejenak, bagaimana tamadun tanpa teknologi moden boleh memahami masa dengan begitu tepat? Dan kalau mereka sudah capai tahap ini, apa lagi pengetahuan langit yang telah hilang bersama mereka?